Salam sejahtera. Saya Cikgu Kong Chong Chai, merupakan guru subjek sejarah dari SMK Methodist ECS Setiawan. Saya akan menyampaikan subtopik kewujudan kerajaan di alam Melayu tingkatan 2. Kerajaan alam Melayu telah bermula daripada penempatan kecil yang berkembang menjadi pelabuhan. Pelabuhan ini seterusnya berkembang menjadi kerajaan. Kerajaan Funan telah wujud pada abad pertama yang berpusat di Vyadapura di lembah Sungai Mekong. Kerajaan yang seterusnya ialah Kerajaan Champa yang berpusat di Indrapura di selatan dan tengah Vietnam. Pada abad kedua, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang muncul pada abad ke-7 di lembah Sungai Musi. Kerajaan Angkor yang berada di lembah Sungai Mekong muncul pada abad ke-9 berpusat di Harihara Laya. Kerajaan Majapahit yang berada di lembah Sungai Berantas muncul pada abad ke-13 berpusat di kota Trowulan. Kerajaan Kedatua yang berpusat di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang wujud pada abad ke-5 di Sungai Mas dan Sungai Bujang. Akhir sekali Gangga Negara yang berpusat di Pangkalan wujud di pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu pada abad ke-6. Kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Dari sudut hubungan diplomatik, Kerajaan Cina, abad ke-3, Funan memohon bantuan ketenteraan bagi melawan Dai Viet. Champa memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina iaitu Dai Viet. Abad ke-7, Sriwijaya mohon mendapat pengiktirafan dan mengukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Kedah Tua pula memperkukuhkan hubungan perdagangan. Abad ke-12, Angkor mengukuhkan persahabatan dan perdagangan. Abad ke-14, Majapahit jalinkan hubungan persahabatan. Hubungan diplomatik dari sudut kerajaan India pula. Abad ke-3, Funan kukuhkan hubungan perdagangan dan keagamaan. Abad ke-9, Sriwijaya eratkan hubungan persahabatan dan keagamaan. Abad ke-12, Angkor eratkan hubungan persahabatan. Dan abad ke-14, Majapahit eratkan hubungan persahabatan. Semoga perkongsian dari saya tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ECS Setiawan. Sekian, terima kasih.